Lagi. Bukan lagi kita yang tadi. Awak nak lagi sekali Kali tadi. baru dia nak tipu awak. Macam mana ni? Iswan Awak tak percaya move on. ke? Iswan tak move on. Kan saya dah cakap, awak tadi cakap masing-masing ke tadi? Saya cakap tadi masing-masing. Lagi sekali tak apa. Okey, saya. Kita flashback balik. Okey, kita rewind okey eh? Okay. 1 2 3 3 4. Kita bawakan dari antara mereka nyanyi untuk anda dengan lagunya masing-masing daripada Bella Astila. Masing-masing. Tapi kita marilah bersama di sini. Oh, ingatkan masing-masing. Lagu je. Kat sini. Kita tak masing-masing. Dah. Tapi kita janganlah sedih. Kita merdeka ni ya. Enggak. Tapi betul kita semua bahagia kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita semua bahagia, alhamdulillah. Kat sini semua bahagia ke? Bahagia. Tapi kalau kita tengok dari raut wajah Bella pun alhamdulillah bahagia semua. Bahagia.
Okey. Kita semua bersahaja ni. Kita berikan ruang ni untuk Bella untuk menyampaikan sepatah dua kata ucapan seperti dengan sambutan Hari Kebangsaan kali ke-68 tahun ini. Terima kasih. Okay, first of all, Bella ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada GBKL terutamanya dan juga kepada pihak organizer for having me. Dan Bella sangat-sangat berbesar hati untuk berada di sini pada malam ini untuk menyambut Hari Kebangsaan yang ke-68. Bella sangat-sangat teruja dan pada semua, semoga kita menjadi rakyat Malaysia yang sentiasa bangga dengan Malaysia dan semoga kita semua bersatu hati dan sentiasa dalam keadaan sihat dan maju jaya, insyaAllah. InsyaAllah. Yes. Bella, tapi Yes, ada yes. special request lah. Ada special request? Katanya nak dengar ucapan Bella, tapi dalam slang ataupun ada sabahan. Abang. Boleh, tapi saya mau tanya dulu, ada orang Sabah kat sini? Ada. Tapi Nada, boleh kasih kuat kah? Kita jangan kasih malu orang Sabah. Ada orang Sabah kat sini? Boleh buat kalau. Okey. Pada semua juga yang di sini, nak kisahlah Sabah, Sarawak, Borneo, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan lagi satu kali. Semoga kita semua sentiasa bersatu hati dan merdeka. Boleh tak ramai-ramai? Sama-sama? Boleh? Ya? Okey. Sedia? Sedia. 1, 2, 3. Merdeka. Ya. Secara live saya dengar orang cakap terima kasih. Terima kasih Bella. Terima kasih Bella. Jumpa lagi nanti. Okey, jumpa lagi. Okeylah, kita dah selesai dengan Bella. Jadi kita nak bawa siapa pula? Okey, kalau tadi lagu dua-duanya agak sedih sikit kan. Lagu lepas ni saya pasti satu Dataran Merdeka akan berjoget bersama-sama. Janji. Okey? Okey. Kerana selepas ini kita akan dengarkan lagu Kelantang-Kelantang dan Jumping daripada Hey Husaini.
habis sama-sama dengan saya tak? Hamba yang aku cinta ini. Assalamualaikum semua, apa khabar? Allahu Akbar. Saya rasa sangat berbangga untuk berada di sini untuk bersama semua rakyat Malaysia untuk meraihkan hari kemerdekaan kita yang ke-68. Mana suara anda semua? Come on! So, are you guys ready untuk lagu yang kedua? Saya nak minta anda nyanyi sama-sama dengan saya, boleh ya? Terimalah. Let's go. Assalamualaikum. Dataran Merdeka lagi sekali, Husaini. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kita nak pergi dekat sini kejap. Ha. Il. Meh. Oh, ada lagi saya. Sini, Meh.
Okey. Okey, secara ringkas Hil. Boleh. Ringkas. Secara ringkas ucapan mereka buat mereka. Ya. Secara Okey, ringkas, secara ucapan saya untuk anda semua yang berada di sini, kita patut rasa bersyukur berada di dalam satu negara yang cukup harmoni, dan dengan sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-68 ini, saya harap anda semua rasa bersyukur dan laungkan Hari Kemerdekaan kita dengan kuat pada hari ini, ya. So, again, selamat Hari Kemerdekaan yang ke-68. Ya, terima kasih Hil Saini. Terima kasih. Nantikan selepas ini Hil akan ada lagi bersama dengan kita. Sebentar saja nanti. Sebentar nanti. Kenapa? Kerana selepas ini kita akan teruskan lagi program kita dengan segmen khas Madani Malaysiaku. Madani Malaysiaku adalah tema bagi persembahan segmen khas Ambang Merdeka DBKL 2025 yang akan membawa penonton menyusuri perjalanan negara dari detik pengisytiharan kemerdekaan tahun 1957 hingga aspirasi Malaysia Madani pada hari ini. Betul, dan ia dibahagikan kepada 3 babak, dimulakan dengan pembentukan Malaysia, kemudian bangkit sebagai bangsa, dan seterusnya refleksi dan aspirasi. Persembahan ini memadukan naratif, tarian, nyanyian, grafik video serta momen dramatik yang menyentuh emosi. Mengangkat keunikan Sabah, Sarawak dan Semenanjung, Madani Malaysiaku meraihkan pencapaian negara dalam pelbagai bidang, mengenang pengorbanan barisan harapan dan rakyat semasa krisis, serta menyeru kepada perpaduan, kasih sayang dan juga keadilan sosial. Melalui gabungan seni persembahan yang meriah dan penuh makna, Madani Malaysiaku menjadi cerminan semangat. Baiklah tuan-tuan, kita membina bukan hanya tanah, tapi bangsa dan harapan. Terimalah